Anwar dalam keadaan terdesak. Clear? Okay. So, saya recap balik. Dalam isu bersatu ni dengan PAS ini, ahli parti bersatu dengan PAS, jangan bergaduh, tenang, biar kepimpinan selesaikan masalah ini. Kepada rakyat atas pagar, teruskan momentum kita penyatuan orang Melayu, yang mana misi kita ni selamatkan negara. Ini melangkaui politik kepatian. Bagi orang parti, dia nak dengan pemimpin dia, itu UMNO nak bersama dengan PAS. PAS kena terima. Yang buat masalah adalah politikus, bukan kita rakyat ni. Bukan rakyat bawah ni, tetapi orang politik lah yang menyebabkan perpecahan orang Melayu tu. Jadi kita tak nak perpecahan ini. Kita harap parti-parti politik selesaikan masalah ini. Itu yang pertama. Keduanya, isu ni kita tengok daripada satu sudut yang positif. Apa yang positif dia? Bermakna mereka tak sokong Anwar. Bila PAS, UMNO nak bersama dengan PAS dalam muafakat nasional, bermakna nak tinggalkan Anwar dan DAP. So baguslah. So bermakna kita terimalah. Kalau tanya saya, memanglah UMNO ni haprak betul. Ada kata misi kita negara, nak selamatkan negara. Nak selamatkan negara ni buang Anwar Ibrahim. Iyalah, kita katalah, alah UMNO ni sebab ada kepentingan. Dia orang ni sebab Datuk Najib barulah terhegeh-hegeh nak bersama dengan MN. Dah tamat dah ni tau. Ada masa berapa hari lagi kita ni yang untuk runding balik ni. Dah 60 hari dah tamat. Nak buang dia ni. So hari ni kita perlukan semua orang untuk masalah semula. Parti tu alat je. Kita nak selamatkan negara. Fikir. Jangan percaya, fikir. So kita tengok daripada satu sudut yang positif. Bermakna isu terbaru UMNO PAS dengan bersatu ini bagi satu benefit kepada kita. Yang mana? Anwar dalam ketakutan. Yes. Kenapa Anwar takut? UMNO, walaupun DAP ada 40 kursi parlimen, tapi tidak memberi makna kepada Anwar Ibrahim. Sebab nak jadi kerajaan ni, nak bentuk kerajaan ni 1-1-2. Tanpa UMNO, BN, tanpa Sabah Sarawak, UMNO tak menang, tak dapat apa. Rakyat ambil sudut yang korang kena baca, fahamkan betul-betul. Ada orang dia politikus, macam Isham Jalil. Isham Jalil bukan politikus. Dia tak layak jadi politikus. Dia naif. Yes, Isham Jalil bukan politikus. Dia ni, dia bukan aktivis. Dia ni orang akademik. Isham Jalil ni orang akademik. So kita ni macam tu lah. Sebab Cacik Gubat ni, dia ni wira rakyat. Dia beza. Dia bukan politikus. Sebab politikus tak buat kerja macam Cik Gubat. Dan tak ada politikus pun dalam satu buat macam Cik Gubat. Jadi saya harap jelas lah benda tu lah. Cik Gubat okey, yang lain je lah kan. Macam saling kongkang apa semua ni. Kita nilai daripada hasil kerja orang. Bukan kita nilai daripada hasil orang memfitnah orang ni. Okay. And then berkenaan dengan false flag. Ada 4 cara untuk dia dapatkan darurat. Iaitu bencana alam. Bencana alam yang sekarang tengah nampak kan. Wabak, tak nampak lah wabak ni. Isu kaum dan agama pun tak nampak. Isu yakin Melayu, Cina, India tak masuk perangkap ni. Keempat, isu teroris lah. Tapi ada bonus kan. Ada bonus. Jangan percaya. Kalau korang pergi cek dalam perlembagaan, kau cek dalam ChatGPT, kau boleh tanya, jika berlaku krisis perlembagaan, krisis, yes, ordinan darurat boleh diisytiharkan. Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan, darurat boleh diisytiharkan jika berlaku krisis perlembagaan. Krisis apa? Let's say lah kita kata tak ada wabak penyakit, tak ada isu kaum, tapi darurat boleh diisytiharkan. Seperti mana yang Luqman Adam bagi tahu. So bagi dengar lagi sekali supaya korang faham. Sultan Abdullah boleh daruratkan negara. Kalau katalah Datuk Seri Anwar Ibrahim hilang majoriti, apa baginda tuanku Sultan Ibrahim tak boleh buat benda yang sama? Boleh? Boleh? Kalau baginda nak buat.
Boleh. Macam mana? Dalam perlembagaan kita, jangan percaya Bak senang korang boleh pergi buat research. Dalam perlembagaan kita, Perdana Menteri tidak boleh dipecat. Tak boleh dipecat. Jadi kalau Anwar Ibrahim hilang sokongan majoriti parlimen, dia sendiri kena letak jawatan. Itu yang berlaku daripada Disember 2023. Yang sejak cakap Anwar dah hilang sokongan. Ya Walanon kata mana, bila tu. Sebab mereka tak faham. Mereka tak tahu, mereka mangkuk kan. Anwar tak nak letak jawatan. So, dia boleh darurat jika secara official UMNO Sabah Sarawak tarik sokongan. Anwar official hilang sokongan. Seperti mana yang macam berlaku di Perlis ni. Anwar enggan letak jawatan. Tak gentleman macam Cikgu Syukri Menteri Besar Perlis ini. Dia boleh jadi krisis yang boleh menyebabkan darurat diisytiharkan. Jadi korang kena kajilah benda ni lah Cuma this is Anwar Ibrahim. Dia tak mudah mengaku kalah. Dia akan all out untuk pertahankan jawatan dia. Kalau 1998, jangan percaya, fikir. 1998, Anwar Ibrahim timbalan Perdana Menteri. Apabila dia hilang jawatan timbalan Perdana Menteri, apa yang berlaku? Fikir. Cuba ingat. 1998, apabila Anwar Ibrahim hilang jawatan timbalan Perdana Menteri, apa yang berlaku pada negara ni? Apa yang Anwar buat? Rusuhan, reformasi, bakar sana, bakar sini, serang polis, terbalikkan kereta. This is Anwar Ibrahim. So, cuba korang tutup mata kejap, bayangkan. Bukan bayang muka Anwar. Jangan. Muka Anwar bayang bahaya. Cuba kau bayangkan. Hari ni Anwar Perdana Menteri, dia hilang jawatan Perdana Menteri. Kau rasa dia takkan buat benda yang sama? Ataupun dia surrender gentleman macam Cikgu Syukri, yang mana dia balik nanti luar negara, 29 dia balik, and then dia masuk hospital, lepas tu dia umumkan dia meletakkan jawatan. Adakah kau rasa dia akan buat benda tu macam Cikgu Syukri Menteri Besar Perlis ni? Ataupun dia akan buat huru hara? Come on. Sebab sejarah dah membuktikan Anwar Ibrahim ni, dia pakar rusuhan, dia pakar demonstrasi, dia memang buat huru hara. Sepanjang hidup dia memang buat huru hara. Bila dia tak buat huru hara, apabila Tun Mahathir ambil dia, duduk dalam UMNO. Kau duduk diam-diam. Itu baru dia tak buat rusuhan. Lepas dia kena pecat daripada UMNO, terus buat rusuhan, sampailah itu hari lah dia jadi Perdana Menteri. Betul tak? Kamu jangan percaya, fikir. Dia buat rusuhan. Dia keluar mahasiswa buat rusuhan. Rusuhan, demo, rusuhan, buat sana, buat kecoh sana, buat kecoh sini. Tun Mahathir ambil, duduk dalam UMNO, tak buat rusuhan. Kena pecat daripada UMNO, buat rusuhan, masuk penjara. Keluar penjara, buat rusuhan. Buat rusuhan, masuk penjara balik. Keluar penjara, tak buat ni, dia buat rusuhan. Dua Perdana Menteri tak buat rusuhan sampai sekarang. So, korang dah nampak tak sekarang ni? Saya tanya, jangan percaya, senang korang fikir. Korang fikir. Takkan kau tak nampak benda-benda depan mata kau hari ni? Pelik-pelik ni. Benda pelik-pelik banyak ni. Takkan kau tak nampak? This is Anwar Ibrahim.